Puan Ifah, maaf ganggu. Saya baru dapat panggilan pada Datuk Jaafar. Mereka tak jadi ambil projek yang kita bentangkan minggu lepas. Tak jadi ambil? Kenapa ya? Itulah saya tertanya juga. Tapi mereka cuma cakap ada sebab-sebab tertentu. Mereka tak dapat nyatakan dengan jelas pun. Tak apalah. Mungkin bukan rezeki kita. Terima kasih ya. Sama Puan. Ya Allah, ya Tuhanku. Sejak kebelakangan ni, banyak sangat ujian yang menimpa aku. 2 tahun lepas, syarikat aku kukuh, percaya. Tapi sekarang, satu demi satu projek tak lepas. Dah 8 bulan aku tak terima sebarang projek baru. Susah untuk aku bayar gaji pekerja aku sendiri. Bukan takat itu saja, ya Allah. Keputusan peperiksaan anak aku, Farhana pun bulan lepas merosot. Dia gagal dalam beberapa subjek. Kau tunjukkanlah aku, ya Allah. Kau tunjukkanlah aku jalan. Kau berikanlah aku petunjuk. Kau bagikanlah aku hidayah, ya Allah. Sesungguhnya Kau segala-galanya, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sumbangan tunai Mahabah. Bagi kawan-kawan sebelah, tengah susah, tengah sempit, tengah dalam keadaan masalah, luaskan rezeki orang, Allah luaskan rezeki. Kebanyakan orang tengah dia sedih, tengah dia susah, tengah dia uji, dia akan berhenti buat benda-benda macam ni. Jangan berhenti yang itu. Itulah punca rezeki kita. Itulah sebenarnya tuan-tuan, di mana Allah buka ruang-ruang rezeki kita. Jangan stop yang itu, jangan. Disebabkan kita tengah ada masalah duit ni, ya Allah, dah hutang, yang sedekah RM1 setiap pagi tu tak nak buat dulu lah. Tengah tak ada duit ni, jangan. Faham tak tuan-tuan? Teruskan yang itu. Kerana bila kita meneruskan tuan-tuan, ketika mana kita tengah sempit, ketika mana kita tengah susah, kita masih lagi membuka pintu rezeki orang lain, Allah akan buka pintu rezeki kita. Percayalah tuan-tuan. InsyaAllah Allah buka pintu rezeki kita apabila kita membuka pintu rezeki orang lah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan. Saya Puan Ifah. Ya, Puan Ifah. Cik, boleh saya tahu tak, masih ada lagi tak buka sumbangan untuk tunai Mahabah tu? Ya, kami masih buka lagi peluang sumbangan ini. Puan berminat ke? Ya, saya berminat. Boleh saya dapatkan detail tak? Boleh, Puan. InsyaAllah nanti saya akan hantar detail kepada Puan, ya. Okey, terima kasih. Sama-sama, Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Sejak aku mula beri sumbangan tunai mahabah secara berterusan setiap bulan, aku pun tak sangka Ibu, tengok ni, Ana dah tak gagal lagi. Si ada duit A tau. Mak, Alhamdulillah. Macam ni lah ibu. Aku tak sangka Allah buka jalan. Tak sangka urusan aku mula dipermudahkan. Ada cahaya yang aku sangka takkan muncul. Aduh. Puan. Kenapa ni Maria? Puan, kita bakal dapat 2 projek ni. Satu dekat Ceras dan satu lagi dekat Melaka. So, dua-dua projek ni insya-Allah boleh cover separuh daripada kerugian sebelum ni. Puan, profit yang kita bakal dapat ni pun besar, Puan. Ya Allah, syukurnya ni semua Allah yang bagilah. Terima kasih Maria, terima kasih. Sama-sama, Puan. Allah, syukur. Inilah mungkin berkat daripada sumbangan Tuhan. Kadang-kadang rezeki kita tersekat sebab kita lupa berkongsi. Bila kita mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Menyumbang bukan kurangkan harta, tapi buka pintu-pintu rezeki yang kita